zikir yang hebat, yang lebih mahal daripada 2 jam melakukan ibadat sunat yang lain, ataupun 2 jam berzikir dengan zikir yang lain. Iaitulah Nabi ajak kepada salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi keluar pi semayang subuh. Isteri Rasulullah ni dah duduk atas tikar sejadah dah. Tu baru jadi isteri Nabi. Hak tu baru layak jadi isteri Rasulullah. Nabi keluar subuh, isteri ni, salah seorang isteri ni duduk atas tikar sejadah dah. Duduk semayang, baca Quran, wirid dah. Nabi balik selepas duha, Nabi duduk di masjid semayang jemaah, Nabi bagi tazkirah sampai waktu syuruk. Nabi tunggu pula, kemudian Nabi solat duha 2 rakaat. Lepas tu Nabi balik. Nabi balik tengok isteri tadi ni ibadat lagi. Nabi kata, mau tak aku ajak satu zikir, kamu baca 3 kali, lebih banyak pahala dia, lebih besar daripada seluruh yang kamu buat tadi. Nabi pun nak ajak, tuan-tuan ikut, perempuan ikut. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Sekali lagi, last. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Itulah zikir dia. Nak sebut hak tu 3 kali, seminit pun tak habis. Tak habis seminit lah, maksudnya 35 saat, 40 saat habis. Sat saja.